Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Baik, ni kita ada sebiji Myvi Gen 3 rim 15. So dia nak buat kacuk spring belakang Jadi adjustable ni dia beli adjustable TEG high low body shift. Yang ni spring dia jenis sekali. So kita akan kacuk pada spring jenis asing. Cara nak jimat kena pakai spring sport belakang Jadi yang ni kita dah buka. Nak pasang dia jangan salah pasang, sebab dia punya kepala ni lain dia kalau dia belah kepala ni dia menghadap ke belah kiri sikit kan, itu duduk belah dalam. Yang ni belah luar. Atas bawah sama, kena bagi sama atas bawah. Jadi ni kita dah tanggalkan dia spring. Biar tinggal sober sahajalah. Alright. Yang ni sipan lah. Lepas tu yang ni kita akan buka. Lepas tu dia akan masuk spring sport belakang. Okay guys, sekarang kita dah kacuk dia punya spring sport F-tune. Yang belakang ni cara jimat lah. Kalau nak, sebab F-tune ni memang tinggi belakang dia, dalam 3 jari je tu lah. Kalau nak rendah lagi kita kena beli lah dia punya adjuster kit tu kan. Yang tu pun boleh dalam 2 jari setengah, 2 jari boleh set. So spring dengan S-over tadi kita dah cabut, biar tinggal S-over kan. Lepas tu spring kita pakai F-tune. Belakang settle lah, tapi tak boleh nak tinggi rendah lah. Dah sini pun dah siap semua. Ok, kacau cun. Tu kita buat depan pula. So dah siap belakang, kita buat depan pula. So bacaan body shift yang depan ni kita buat dalam 370. Maksudnya daripada center ni, atas kepala drive shaft sampai sini fender ni 370. Lepas tu spring ni dalam 57. Alright. Dia dah 57. Masa kita pusing spring ni, compress ni, kita dah boleh feel. Kalau keras sangat pun tak boleh, lembut sangat pun tak boleh. Dia sedang-sedang sahaja. Sebab yang ni pun rate pun dia 5K. Lepas tu dia tak ada soft hard. So dah settle, kita masuk tayar, pergi test. Ok guys, so kita dah siap set up adjustable. Tadi asal depan tu kita buat 370. Ok, spring dia 57. Sekarang spring dia kita lock, kita main body shift. Body shift ni kita terpaksa jack 380. So sekejap kita tengok dia punya result dia. Alright, sekarang kita sambung order. Ok bang, test drive. Macam mana bang sebelum dan selepas bang? Ok bang, sebelum ni macam koda naik kau. Orang belakang pun komplain keras sangat ni. Keras sangat kan? Memang kuda lah. Memang koda. So bila tukar ni, dah kahwin ni, dah kacuk, macam mana? Ok, lembut macam pakai suspension biasa lah. Ya? Tak macam adjustable kan? Adjustable. Alright. So hakikat dia macam tu lah. Compare spring diameter kecil dengan spring diameter yang besar. Sebab tu kalau yang datang jenis sekali ni memang mantul cerita dia. Jadi kita nak sedap, terpaksalah kacuk. Sama ada nak beli adjuster kit belakang ataupun spring sport. Tapi kebetulan owner ni dah ada spring sport F-tune. Dia sarung balik spring sport tu belakang. Cuma F-tune ni dia tinggi lah jadi 3 lebih kan. Jadi tinggi. Tapi tak apalah, tenang-tenang. Janji depan tu kita kena up sikit lah. Baru dia nampak senonoh sikit kan. Kalau tak, depan menjunam. Alright, sekejap kita tengok. Ok guys, so kita dah siap set up adjustable TEG. Belakang kacuk, spring F-tune. Depan ni masih adjustable lagi lah. Ok, selesa lah, memang selesa. Tapi 15 ni tak boleh nak lower banyak. Kalau lower banyak habis sangkut bawah.
So jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kafi Channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.